Saya seorang penjawat awam. Saya makan gaji. Bilakah waktu yang terbaik untuk saya mulakan simpanan emas? Menarik soalan ni, jom saya jawab. Bagi anda seorang yang makan gaji, penjawat awam, sebenarnya anda patut mula simpan emas apabila yang pertama, anda sudah ada simpanan kecemasan sebanyak 3 bulan gaji. Simpanan kecemasan 3 bulan gaji ini anda patut simpan dalam bentuk cash, bukan dalam bentuk yang seperti hartanah ataupun rumah dan sebagainya. Sebab apa simpanan kecemasan ini anda akan perlukan apabila betul-betul anda cemas dan juga anda akan perlukan cash yang segera pada masa tersebut. Setelah anda ada 3 bulan gaji simpanan kecemasan, barulah anda boleh fikir untuk kembangkan kekayaan dengan mula simpanan emas pula. Sebab apa? Simpanan emas ini ialah simpanan untuk long term, jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Jadi, apabila anda sudah ada simpanan kecemasan dalam bentuk cash sebanyak 3 bulan, anda tidak akan cepat gelabah untuk jual emas tersebut ketika anda terdesak. Cuma ada satu masalah, iaitu apabila dia simpan duit dalam bentuk cash, simpanan tersebut senang untuk nampak, mudah untuk ditarik dan juga dikorek, menyebabkan simpanan kecemasan itu pula yang jadi cemas. Sebab apa? Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit, simpan awal bulan, alamak, hujung bulan akan korek balik. Jadi orang yang macam ni, tukarkan cara menyimpan daripada simpan duit kepada simpan emas. Saya sarankan orang yang bergaji 3,000 untuk dapatkan 3 keping 1 dinar macam ni untuk dijadikan sebagai simpanan kecemasan. Sebab apa? 1 dinar ini nilainya sekarang lebih kurang 2,200. Kalau ada 3 keping pun sudah cukup untuk dijadikan sebagai simpanan kecemasan bagi orang yang bergaji 2,000 ataupun 3,000 lebih kurang. Rasa susah nak dapatkan 1 dinar ni? Kumpul dalam akaun Emas Gap, simpan sikit-sikit, kemudian anda akan dapat keluarkan dinar-dinar anda sebagai simpanan kecemasan juga.